Assalamualaikum. Welcome back. Welcome back. Betul apa dia? Welcome to my YouTube channel. Okay. So, baru settle meeting. Kejap lagi kita nak pergi. Di mana saya? Baru nak lunch. Late lunch. Tapi kita nak ke check it out dekat Elmina. Elmina apa panggil? Elmina shopping mall baru tu lah. Okay, kita nak pergi kawasan tu. Sebab apa? Kita tak pernah pergi lagi. So, bila kita tengok kan dekat Google ke dekat mana-mana lah, tempat tu banyak kedai makan yang best-best. Banyak restoran yang kelas-kelas lah. So kita nak tengok apa yang diorang ada. Jom kita ke sana. Bye-bye. Kita dekat nak sampai dah. Tu dia Elmina. Nampak tak dekat ujung tu apa tulis? Lakeside Mall. Ni dia. Mall ni dekat tepi perumahan kot lah. Maybe lah kot kan. You all kena lalu ni dulu sebelum masuk mall dia. You first time be? Dekat rumah kita. Tapi kenapa kita tak pernah datang? Sebab I tak pernah bawa. Lagi tu dia. Yang ni be besar. Dah apa kita lalu. Kalau tengok dekat tu, yang apa ni, banyak food sedap-sedap. Not sure. Kita tengok dulu apa yang best dekat dalam tu. Kalau ada kedai barang-barang motor lagi dia nampak bagus lah. Kedai dekor lagi bagus. Tak boleh lah. Okay. Bukannya first time lah. Pernah datang sini tapi waktu tu mall ni tak ada. Okay, ni mall dia. Mana? Tak nampak. Okay, ni mall dia. Wah, maju dah tempat ni Okay. Tapi dia mall ni macam simple-simple je kot bi. Bukan yang macam mall yang selalu kita pergi tu. Kenapa? Kurang shopping punya barang aku. Okey sangat. Parking pun banyak. Besar pula kan. You all boleh datang sini dan parking. Ni parking dia. Mana sebelum kita nak check parking tu, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabannar. Tu dah keluar dah. Confirm dapat. Mesti dapat. Doa makan. Mana parking? Situ banyak. Tapi tu kereta elektrik. Kiri ni boleh masuk? Okey. Sekejap. Mana parking? Tak ada. Yang kita pusing balik. Tu lah kita makan makanan Thai je lah. Senang-senang kita valet tapi. Kita valet parking je lah. Saigon aja. Okay, ni entrance dia. You all nak valet parking pun boleh. You all nak parking dekat sana pun boleh. Tak ada masalah. I nak mudahkan you. I tak nak you jalan jauh-jauh sakit. Nampak macam best-best je. Jom. Tak tahu nak pilih. Kita pusing-pusing dulu nak tengok apa yang best dekat sini. Semua ada Fish and Co pun ada. Nandos bila ni? Nandos coming soon nak buka. Tapi kedai makan dekat sini kan, you all, diorang berlumba-lumba dekor tau. Berlumba-lumba dekor untuk apa orang panggil apa? Untuk cantikkan kedai, betul tak? Nak bagi atraktif lah. Ya, betul. Ini ada apa? Paratai ramai. Ni makanan apa ni? Saigon. Ni Vietnam kot. Okay. GB apa ni? Ni GB Chon. Apa makanan dia? Okay, western. I rasa better. Nampak estetik kan? Tapi taklah estetik sangat. Boleh. Ni apa? Banglo 289 sayang. Rasa sini kot okey. Ni ada set dia bi. Banglo bi. Kita tengok set apa ada. Kak Nona ni kalau bab makan dia memang cerewet sikit Itu kemelayuan. Tak jadi pula. Tadi makanan tu dah okey dah. Dia kata jalan ujung lagi, tengok apa yang ada dekat ujung tu. Jom. Apa ada ni? Ni apa Nampak tu Bali konsep tu. Kenny Hill. Kenny Hill. Asal Bali konsep dia you nak lah. Yelah. Dia bukan nak makan, dia suka tengok dekor je. Sedap tak sedap ke, tu nombor 2. Yang penting dekor cantik.
Ni apa pula? Oh. Ui, lawa kedai ni. Ni kedai apa? Oh, yang ni pizza Mexico punya style. Okay, ni Bali konsep. Oh, ni you suka lah. Kalau ada kedai makan yang ala-ala motor, memang I pergi. Ni apa pula menu dia? Ni apa dia? Oh, Bali tea set. Oh, ni semua grill dia. Cita rasa Bali. Nak try masuk ke? Why nak pergi dia? Okay, kita review dulu menu apa yang ada dekat set. Apa ni? Jom Bali kan? Boleh Bali. Oh, Jom Bali pula. Boleh. Lawa lah dia punya view belakang ni. Ngam lampu-lampu dia macam tu memang lawa Kita ambil sekali Ya. inspiration. Ngam. So, soto. Soto dia sedap lah, Wi. Tapi ambil set nasi ni. Nasi yang mana Yang apa ada? Yang ayam ni Oh ni. Apa dia? Nasi campur. Nasi campur yang mana? Sebab dia nasi putih, bukan nasi kuning. Ni lah, campur ni lah. Sedap. Dek ambil set ni, Dek. Ni apa Ayam lagi? Ayam lagi? Ya, ayam, ada sotong, ada ikan, ada cumi. Inilah boleh tambah bahan rice. Yang satu boleh food lain. Okey lah. Air you bagi Ayam depan. air depan You bagi air nak avocado, Dek. Avocado. Dengan air kosong lah tu. Nasi campur, nasi putih satu. Tambah Dengan sup buntut ya. Sup buntut. Kalau nasi sup buntut. Ah, Sup buntut tu apa? Sup ekor. Sup ekor. You all jangan salah faham sup buntut tu apa? Sup ekor. Okey, itu saja. Okey. Okey, dah sampai. Ni apa, Dek? Air? Kalamansi margarita. Okey, yang ni avocado Avocado. Terbaik, Dek. Thank you. Okey. Ni sini punya. Ni kita punya. Kita rasa dulu. Sedap tak sedap? Kan? Avocado dia pekat. Coklat lagi. Jom. Bismillah. Sekejap. Dia tak sedut habis. Manis tu kurang sikit. Sekejap. Okey, baru sampai. Ni nasi campur dia. Yang ni sup buntut ataupun sup apa sayang? Sup ekor. Dia orang panggil sup buntut. Angkat sikit nak tengok. Apa dalam tu? Itu Sup dia. ekor. Okey. Oh, saya ada soto sekali. Ni nasi you. Best sayang makan macam ni kan. You kena beli benda ni lah dekat rumah. So portion nasi kita banyak ni je. Kan? Tak boleh lebih. Betul tak? Jom kita nak cuba set apa ni, set nasi campur dia. Sedap tak? Okey, kita Allahu Akbar. Okey, kita cuba nak try dulu apa yang best nasi campur dia ni. Ni apa Ni apa, Bi? Ni apa? Apa? Yang ni apa, Dik? Ikan Sate? Sate ikan ke apa? Campur? Seafood. Oh, campur ke? Okay. Ayam pun ada sekali ni. Yang ni keropok je. Rasa keropok tu, geng. Sedap. Keropok dia rasa macam alah, macam you all pergi Bali lah. Itu sedap. Ini nasi sambal dia. Rasa tu. Sambal dia ada letak atas nasi tu letak sambal. You tuang nasi. Hmm. You tuang nasi tu dekat. Oh, Keluarkan. itu orang Oh, macam ni makan dia. Ya. Oh, ni. Yang ni dia kata apa? Sate dia. Sate. Sedap tu ni. Yang mana? Oh. Saya kopok dulu. Masa Oh. Dah. Tu apa? Umpah-umpah je. Okey,
Okey, kita rasa dulu. Ni ada sayur dia. Ni sayur apa ni? Sayur kangkung. Bismillah. Nak suap dekat. Ada ayam. Rasa buntutnya. Yang sup buntut. Ni mana macam Sebut ekor geli lah. Bismillah. sup buntut. Ni sup dia okey. Kita rasa pula ayam dia. Ni ayam bakar kot. Kita ambil sikit sambal belacan dia macam ni. Ni, nampak tak? Letak ayam sikit. Nampak tak? Nampak tak? Okey, letak dalam mulut. Bismillah. Memang sedap. Alhamdulillah. Saya termakan. Aku tak makan yang seafood-seafood ni. Sebab apa? Gatal. So Kak Nona yang akan makan lah. Cuma yang aku boleh makan ayam je. Udang tu pun seekor tu kena bagi 2. Kalau makan seekor tu memang tak bawa ubat, memang orang panggil apa, memang macam gaduh satu badan lah. Yang ni aku ingat sate ayam ke apa, rupanya yang ni seafood. So memang tak boleh makan lah. Kan? Tak apa. So kedai ni okey. Makanan dia okey. Ini apa? Sate dia. Dia letak sate tu dengan serai. Oh, boleh buat. Dekat rumah kita banyak serai. Tak ada masalah. Sini relax lah. You all nak meeting ke, you all nak dating ke, nak lepak ke, boleh datang sini Dekat apa, Oleh Bali Oleh Bali dekat Elmina Mall. Sekejap lagi kita akan jalan dekat luar tu apa yang ada. Okey, yang ni dekat bahagian luar dia. Kan, macam Bali dah dia buat. Ni ada buaya tu. Ni kayu ke batu dia buat ni? Kayu, geng. Ini buaya kayu, geng. Pandai dia, okey. Tutup kayu, geng. You all tahulah, kalau nak pergi Bali kan memang ni lah dia punya trademark dia, gambar semua. Tempat best, berangin, Elmina. So macam-macam kedai dia dekat sini. You all boleh daripada ujung sana sampai ujung sini pun banyak kedai. Hari ni Kak Nona dia nak makan dekat Oleh Bali lah. Dekat outdoor, ni lah table apa ni, family dinner. Family lah, family, siapa yang satu family tu 5-6 orang boleh duduk kat sini. Dalam ada buaya kat lah. Okey, pintu ni best, boleh buat kat rumah. Ni pun cantik. Dia ada dekat atas, ada 2 tingkat tempat basuh tangan dia memang kreatif lah. Suka macam ni. Nak pergi atas tak? Jalan atas tak? Tengok apa ada atas. Entahlah. Kalau buat kat rumah macam ni memang best. Cafe kan. Tengok. Cuci mata kat sini. Yang tertariknya kat sini lampu dia lah. Lampu dia best. You all nak selfie ke, nak celebrate birthday ke, boleh kat sini lah. Sangat best. Pintu dia lawa pintu ni, geng. Tangga dia pun best. Jom. Konsep macam ni memang best. Lepas tu malas nak pergi apa, pergi massage kan, panggil tukang urut datang rumah. Confirm jadi. Okay Bi, dah jom settle lah. Ni yang kita makan ni berapa total dia? RM148, 50 sen.
okey lah. Sesekali berdua. Ya. Okey, alhamdulillah selesai makan. Kita pun Kenyang. balik lah. Alhamdulillah. Itu je. Sebenarnya nak pergi tengok lampu tapi Dah jam kan 45. Nanti esok. nak tengok chandelier. Ya. Okeylah, balik lah. Tadi apa nama sup apa sayang? Buntut. Yalah, normal lah tu. Sup buntut. Ya Allah, first Bahasa time. Indonesia. Cakap je lah, sup ekor. Bahasa Indonesia. Yelah. Kita nak order pun fikir 10 kali. Sup buntut apa? Okay, jumpa next video nanti. Thank you yang subscribe yang kita. Jangan lupa follow, share kita, okay? Bye-bye. Bye.